كل القلوب إلى الحبيب تميل. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sedang pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung kita sekali lagi tazkirah online pada bulan Ramadan. Kali ini kita akan memperhatikan salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya, merosakkan amal ibadah, merosakkan hubungan kita dengan Allah dan menjauhkan kita dengan manusia sekeliling kita. Penyakit hati itu ialah sifat ujub, iaitu sifat ujub yang kita akan bicarakan tentang penyakit ini dan kesannya. Lebih kurang dalam sesi ini saya akan bentangkan secara ringkas 7 bahaya daripada sifat ujub. Mari kita lihat apa maksud ujub dalam bahasa Arab, iaitu dalam bahasa Melayu kita ialah sifat kagum dengan diri sendiri. Walaupun ada nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, tak seharusnya seorang hamba merasa dirinya istimewa dan maka jadi kagum dengan dirinya. Semuanya itu adalah milik Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Jika dia merasakan itu miliknya, dia akan rasa kekaguman dirinya dan ia akan melahirkan lebih pada 7 sifat yang tidak baik. Saya akan terangkan di sini secara ringkas hanya 7 sifat. Pertama sekali, bila seseorang itu ditimpa penyakit ujub atau kagum dengan diri sendirinya, dia akan melahirkan sifat takabur. Takabur itu adalah merasa dirinya besar, dirinya istimewa, dirinya terpelihara, dirinya terpilih, berbeza dengan orang-orang lain. Dan sifat takabur ni tak ambil masa yang lama untuk melahirkan satu penyakit lagi yang bernama sombong. Jadi biasanya orang yang mempunyai sifat takabur akan sekaligus mempunyai sifat sombong. Itulah penyakit yang pertama yang menimpa orang yang mendapat sifat ujub. Penyakit yang kedua, bila seseorang itu dapat penyakit ujub, dia akan melakukan sesuatu ibadah atau apa saja kebaikan dalam konteks riak, iaitu menampakkan kebaikannya kepada orang. Maka riak itu adalah unsur penglihatan manusia. Kalau tak ada orang yang melihat, dia tak bersemangat dalam kebaikan. Tapi kalau ada orang yang melihat, maka dia bersungguh-sungguh. Maka hanya Allah tahu yang dalam dirinya itu riak atau ikhlas kerana Allah SWT. Kita disuruh berbaik sangka jika ada orang melakukan kebaikan di hadapan khalayak ramai, namun yang punya diri tahu sama ada ia melakukan secara riak atau ikhlas. Jadi penyakit hati yang kedua lahir pada sifat ujub ialah riak. Yang ketiga ialah ianya menimpa pada seseorang yang mendapatkan sifat ujub ini susah nak merendah diri. Dia nak merendah diri, dia rasa sesuatu yang tak mungkin boleh berlaku dalam dirinya. Dia hairan dengan orang-orang yang merendah diri. Ini adalah satu penyakit yang menghalang satu sifat mahmudah, iaitu tawaduk, merendah diri. Penyakit yang keempat yang menimpa seseorang yang mempunyai sifat ujub ialah dia jauh dengan Allah, jauh dengan rahmat Allah. Hidupnya penuh dengan kucak kacir. Hidupnya penuh dengan porak-poranda. Walaupun dia bangga sana, bangga sini, kagum sana, kagum sini, tapi urusannya tak selesai-selesai. Urusannya menjadi susah dan payah kerana jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit selanjutnya yang menimpa orang yang mempunyai sifat ujub ialah dia bukan saja jauh daripada Allah, dia jauh dengan manusia sekelilingnya. Manusia semua tidak mau mendekatinya kerana sifat ujub itu sangat menjauhkan manusia, menjadikan manusia itu liar atau jauh untuk manusia merapat dengan, tak merasa jinak dengannya. Maka itu antara musibah yang berlaku pada orang yang mempunyai sifat ujub. Itu yang kelima. Yang keenam, orang yang mempunyai sifat ujub tidak akan dapat motivasi diri, tak dapat nak membangun dirinya. Bagaimana mungkin dia nak membangunkan dirinya? Kerana dia dilihat dirinya sudah bagus, dilihat dirinya sudah okey, sudah sempurna, tak perlu lagi dimotivasi. Setiap kata-kata motivasi dirasakan jemu, setiap kata-kata motivasi dirasakan tak berguna baginya. Maka orang ini tidak akan bangkitkan dirinya, tak akan dapat membangun
untuk jangka masa yang panjang. Dan yang terakhir secara ringkas ialah dia tak dapat nak menerima nasihat. Susah nak mendengar nasihat orang. Orang yang ada sifat ujub, dia rasa dia lebih berhak memberikan nasihat. Bukan orang yang sepatutnya menerima nasihat. Ini adalah lebih kurang 7 musibah yang berlaku kepada seseorang yang ditimpa penyakit ujub. Saya akhiri rumusan ringkas ini dengan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud mafhumnya sesungguhnya di antara manusia yang menimpa balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah apabila dia mengamalkan sesuatu dia merasa kagum dengan pencapaiannya sedangkan amalannya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit daripada perbincangan kita merumuskan hal-hal yang berkait dengan penyakit hati mendapat taufik hidayah dari Allah dan kita dapat memperbaiki diri kita selanjutnya insya-Allah. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullul qulubi lil habib tamilu wa ma'i bihadha shahidun wa dalilu amma ad-dalilu إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل